Siap dah nasi goreng by Syah. Wow. So breakfast pagi ni Syah yang open kedai. Gitu. Okay lah. Cuba makan. Thank you Syah masak untuk breakfast pagi ni. Syah yang masak. Syah yang sediakan aku dengan keletang bagi tadi. Dengan lagunya, dengan keletang, dengan alamnya tak tutup-tutup. Tak tahu dia pergi berak ke apa tadi. Pergi membuang dulu. Dia cakap, alam. Tu macam cepat-cepat tu. So macam mana Kak Miza? Okay ke? Breakfast hari ni? Sedap Nasi goreng apa ni? Tom yum? Tom yum campur kampung, boleh tak? Sebab tak cukup. Boleh lah dek. Terima kasih Syah. Sama. Hari ni Syah buka kedai. Aku pula tu kedai. Sebab malam tadi Kak Miza dah buka kedai. Okay, sedap Syah. Thank you Syah. Sama. Kita orang tidur lambat. Nampak yang tidur ni. Ya ke? Tidur lagi. Dan ngantuk pun nak buat editing lagi. Ya, saya bangun pukul 5, handphone terbuka. Ya, dia editing lagi. Pukul 4.30 saya bangun. Dia datang je lah. Banyak kali pun dia still. Ya, lepas tu saya ambil phone tu saya tutup. Okay, macam-macam tengah bersiap. Kita nak pergi sekolah. Ya. Bersama mak saya. Tak masuk. Bapak saya. Sama sekali pakai. 3 minit lagi ya. Baju dari? Dari mana? Dari Malaysia. Check. Sing. Baju dari? Baju Gio. Kasut Gio. Skirt. Outfit check. Baju dari? Baju daripada China. Baju dari? Chiyo Japan. Baju dari? Second Street. Baju dari? Shit. Ini ada kedai ni. Nizam dah 5 hari dah. Ahmad Ronteraci. Outfit check. Shining oh. Baju pinjam. Thank you Chang. Baju pinjam baju. Oh, kat Jepun main style lagi. Kat Malaysia macam mate. Boring lah Guzah. Kreatif sikit. Ni tak habis-habis. Penuh tu. Kita nak ambil gambar diorang dekat street ni, kat Ofuna Station. Cantik ke tidak? Okey, sekarang kita berada di Ofuna Station. Kita gerak daripada Shin-Koiwa Station tadi. Ambil masa dalam sejam. Kita turun di Ofuna sebab kita nak try train yang tergantung tu. So kita kena pergi ke arah monorail, Shonan Monorail. Jom kita tengok. First time nak naik ada gantung tu. Makanan berpisah saja. Makanan. 次は湘南町江ノ島行きです。 Kita kena macam malu sikit. Respect je. Respect. Dia kau malu. Tapi melintang pula tu. 湘南モノレールをご利用いただきましてはい。次は西鎌倉です。 Gaya.
Ini adalah sejarah kereta api yang terbalik tu. Kita dah naik dah kereta api terbalik. Ini momen cantik. Ni je kereta api kita orang naik tadi. So nice. Lain daripada lain. Ni kereta api warna pink tadi. Lama dah kereta api. Selendang tu terus. Kita bagi selendang tu terus lah. Selendang. Ahli yang betulkan Datuk dah tak sudah dapat nama. Oh cakap dia betulkan Datuk punya ni. Tak sesuai kerja dengan Datuk. Datuk yang dapat nama. Apa dia tu? Ceruk je tu. Nanti video tak ada. Syamil and Zul. Kenapa? Pergi daripada Enoshima tu sampai lah ke Kamakura. Tapi kita kena turun stesen ni untuk selendang. Confused. She confused. Dia makin nak keluarkan kan. Kita cari skrin dalam drama tu. Kita buat post video. Ni drama ni orang buat. Cerita. Ni. Go. Jadi driver. Cepat. Tadi kau dah. Kena tolak, kena hanyang. お待たせいたしました。 Punya air main tu. Apa cakap? Is it him? Pancenderuk. Buntut kereta api, kepala kereta api semua dia nak ambil Siapa? Let's go. Kita kat mana sekarang? Kubur. Baru Assalamualaikum ya ahli kubur. Jom, let's go. まもなく藤沢方面行きので Kita dah sampai ke Kamakura. Kitanya tak layan selendang. So kita tak tahu. Kita tengok Can Love Be Translate. Let's go. Dia ada dua jenis tau. Satu macam klasik sikit. Satu macam tadi modern sikit. Kamakura 14. 14 degree. Macam rasa aircon biasa. Macam Cameron je. So saya tak payah pakai jaket-jaket ni. Ingatkan sejuk. Tak apalah, demi OOTD. Malam kita ikut IG tu. Foto pose. Ui, gelang dia besar. Ya, tadi aku ambil. Tak. Masalahnya memang berdiri kot tak tekan. Macam mana boleh tak tekan, Mak? Tak apalah. Dia ada masa lagi banyak kat sini. So kita ada peluang lain. Ini dia remind kau supaya supaya duduk kat atas tu. Behave bagus gila dia orang. Thank you. Spot untuk ambil gambar, video kat sini. Dia bisa kena gambar Sanggup. Masalahnya untuk kelas 1 kepala train kan. Kepala semua orang. Ya. Tapi tadi gambar Bami sumpah cantik lah. Dia dapat kepala train tadi.
So adik dia function rezeki. Jangan cakap adik dia tak function. Awas. Dia datang dengan lenggang-lenggoknya. Acing! Tak estetik lah kau ni jalan. Satu lagi belakang je. Jadi apa? Tak ada apa ambil video kita orang. AB Senior. Dia tengah aksi lawak dia. Dia tarik aku macam tarik kicil. Dah merah. Dia tarik pakai kepala macam tu. Nak yang warna merah tu. Okay. Merah. Finally dapat. Guys, ada fish magnet Kamakura Station. Ni yang tadi kita berhenti tadi. Ni semua kita naik tadi. Yang ni Inoshima. Ini Kamakura Mine. And then this one Kamakura Station, last station here. Oh, Nice. cantik. Cantik kan? Kenapa dia tak fokus? Okay. Macam mana tengok? Purple. Omelnya. Ini nak share tunjuk mana bergaduh ni tumbuh. Apa dia? Air ke tu bang? Sobek je. Itu sekali sedut habis. Pakai kat tepi je. Oh good. Wait, when dia jual dia ni ada tulang tau. Tapi crunchy. Ini pun sedap. Ini tulang dah tak bertelan dah ni. Apa ni? Dia nak aku kunyah tak hancur-hancur. Roy boleh hancur? Kata yang tepi tu kan? Bagi dia. Roy boleh hancur. Kita tak kekurangan air. Oh. Dia reject ke? Dapat bang? Kawan siapa ni? Ada pink custard chocolate caramel strawberry plain. Berpelukan tiang. Berbumbungkan angkasa ke labu. Tiangnya putih. Coklat. Strawberry. Kamakura. Okay, so nak cakap sesuatu? Okay, sekarang kita berada di Kamakura Station. Kita nak pergi Komachi Street. So Kamakura last station. Jom kita explore Kamakura sebelum kita balik. Jom. Let's go. Jom. Apa dah beli berapa banyak bang? Ini bang berapa ni? 3,000 dapat 10. 10,000. 3,000 orang 75. Dah lepas 10 orang nak bagi. Warna pink, lagi warna biru. Kan, comel lah. 300 je. 300 yen. Kalau tak harga dia 1,100. Bang. Dah. Tengok dia borong. Berapa? 10? 10 patung Mount Fuji. Ya, kalau saya ada extra luggage saya dah beli dah. Murah kan? Comel pun comel. Invisible. Maksudnya? Reversible. Reversible. Jantina dia boleh reverse. Jantina boleh reverse. Reversible.
Sudah, kau pun tak bagi kawan-kawan bila kau travel? Miza ni jujur sangat lah. Aku kan mulut keluar dulu. Mulut keluar dulu, fikir lambat. Lambat. Dah. Apa ni? Ni coklat. Makan berdiri. Ikan. Boleh kan? Makan berjalan tak boleh kan? Makan berjalan tak boleh. Diri je. Gluten free. Try. Let's go. Red bean. Sedap. Sedap Tu custard. Apa tu? Oh, Ni je mampu. ayo. Awak kurus. Tadi masuk gemuk dulu aku. Yeay. Abah dah sampai. Ni apa? Ayah apa? Thank you. Family mah. Kan, banyak abah pegang untuk anak-anak. Orang lalu. Saya apa? I love you. Mine is grape lemon. Lemon. It tastes so So good. Panas. And mine, and mineral. I'm mineral. Mine? Mana lah? You're asking. Comel. Nipu je sikit dia kalau sedap. Nak aja? Thank you. Ice cream. Nak share? Kena misai. Kena bulu-bulu. Senyum. Jaga perut. Okay, dah. Patutlah lama hilang. Rupanya tengok hasil dia. Wow. Padahal nak isi punya kozik ni. Miza in Shibuya Crossing. Okay, dia dah memijak di lantai tu. Ini adalah anjingnya. Anjing. Tadi bilang anjingnya. Dari mana? Dari Indonesia. Indonesia. Siblings. Sibling, berjiran kita. You guys for vacation? Ini banyak juga. You guys for vacation? Ya, ayah vacation. Berapa hari dah sini? I stay here. I live here. Oh, you Oh, Okay. No wonder your face pun dah macam orang lokal. dah macam Jepun dah muka. Macam Jepun. It's still Southeast Asia. Aduh, letih. So inilah makanan yang ada di kedai ini. Yang penting halal. Sebab ni? Japan Halal Foundation ni adalah yang true lah, yang betul punya sertifikat. Sama tu orang punya. Nasi semua. Semua ini. Ni jam bubunya. Wow, very Jepun Makan dengan anak-anak dia yang baru. Dia tak boleh makan seorang, dia makan dengan anak-anak dia. Senyumlah sikit. Chang, makan tadi macam mana? Okey ke tak? Alhamdulillah rezeki untuk hari ni. Tanya Miza, okey ke tak? Liza tak boleh tanya dia. Ni fake ni. Makan tadi okey ke tak? Sebab memang cari sup. Okay, cuma saya rindu ginza dia tempura. God. Makanan tadi okey ke? Itu je. Okey, sangat okey sampai licin lah.
Dan menambah-nambah. Kos tadi? Baloi. 17,450 yen. Kalau convert Okay. Sekali makan. Untuk 7 orang. 7 orang. Okay, let's go. Alah, aku tak ambil food truck. Dia orang nak shopping dekat Onitsuka Tiger hari ni. Ini. Okay. How much? 37 point surprise. Naik ke ni? 500 weh. Liza minat ni warna pink ni. Blackpink Lisa pakai. Banyak kau Lisa. Jenny. Oh, Rose, okay. Dah. Dah. Wish. Happy. Dapat dah. Ya. Untuk adik saya. Gitu. Settle dah. Kaki. Sikit lagi. Ni lah cakap yang sedap tu. Yang Abang cakap tu. Ya. So? So ni hasil kita nak bagi kat mak. Wow. Yes. Jom kita pergi bayar. Tengok lagi. Ada kasut. Oh, Zul. Dah buat turun kasut. Yang hilang daripada kedai kasut tadi ni ke sebabnya? Kau cakap bos ke? Lawan tu. Mahal daripada Onitsuka Sumpah lawan tu. Wow. Ya. Ni kali saya. Kedai saya. Kedai saya. Tapi kalau waterproof dia tulis Kali dosa ni. Kali dosa. Ini nampak macam kali saya. Berapa bang? Ada lebih? dapat 19,000 yen. So convert jadi 4 Lalu kalau ke KL ni 5 lebih ke 6 lebih? Oh, dia tadi after discount 17. 23? 23 maksudnya 6 betul? sebelum tax. Luar suka ni. Nampak ni. Oh. Kali saya. Nanti last day kita pergi. Handsome. Nak pakai ke nak simpan? See you next. Jom.